Dua perkara yang paling berat di sisi Allah tapi mulia. Bukan, benda tu mulia di sisi Allah tapi berat nak buat. Dua perkara. Mulia di sisi Allah tapi berat nak buat. Minta maaf, memaafkan. Betul. Tu sebab ego. Minta maaf. Dah terang dah salah kau. Betul. Tak nak ni berkawan ni, dah lama kawan ni. Tapi sebabkan ni tak. Sebab apa? Bukan salah aku. Dia kata, apa lah aku minta maaf? Aku pak saudara, dia nak buah, kenapa aku lah minta maaf dengan dia? Lepas tu, aku bos, dia nak buah, aku ni majikan, dia lah minta maaf dengan aku. Yang paling popular sekali, bukan salah aku. Kenapa lah aku ni minta maaf pula? Yang tu. Dan yang kedua, memaafkan pun, aku orang lain boleh, tapi bukan dia. Pilih pula siapa dia nak maafkan. Macam-macam, tak tahu di level mana, tak tahu kan. Jadi sebenarnya kenapa kita kena minta maaf dan memaafkan? Sebab kita tak tahu siapa mati dulu. Betul. Okey, saya sebut ni sebab saya ambil pengajian baru ni pasal saya sebut tentang kematian adik saya kan. Saya kata kadang yalah kita ni fikir kan. Ada kata ahli falsafah lah, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakanlah saja. Esok tu pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan berharap sangat. Tapi hari ni ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Baik. Hari ni kau boleh balik, kau baliklah. Sebab kau tak tahu bila lagi kau boleh balik.